Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kenapa Azmin Ali diangkat sebagai anak emas Muhyiddin Yassin? Parti secara keseluruhan hari ini sanggup hilang sebegitu ramai pejuang-pejuang awal dalam parti semata-mata nak mempertahankan Azmin Ali. Ini hak bersatu. Boleh je nak namakan timbalan presiden ke, naib presiden ke, setiausaha agung ke pada masa tu. Saya ketua perangan nak namakan saya, tapi saya bukan ahli parlimen dalam masa tu. Tapi boleh nak dinamakan. Kalau dinamakan, saya yakin Ismail Sabri akan terima. Tapi kenapa tidak dinamakan? Sebab ikut hierarki parti kita. Dan satu lagi yang saya nak sebut juga ialah menamakan Azmin Ali itu pun Tan Sri tak bawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Okey. Nampak? Jadi ada banyak keputusan-keputusan yang dibuat ini yang sebenarnya tidak dibincangkan dengan kami dalam Majlis Tinggi, tiba-tiba jalan. So, terima kasih kita gunakan sebahagian daripada video mereka. So kredit untuk podcast. So dia bertanya kenapa Azmin Ali begitu penting dipercayai oleh Muhyiddin Yassin. What is special about? You ask the question tadi, tapi saya nak tahu what is special about Azmin? Saya tak tahulah sebenarnya apa yang special. Apa mandarin dia guna? Kalau kenal bomoh tu saya pun nak pergi jumpa jugalah. Jadi sebab realitinya kalau tanya di peringkat akar umbi bersatu, saya rasa kita sampai sekarang dia tak boleh terima hakikat bahawa Azmin ini mendapat kedudukan yang sebegitu istimewa dalam bersatu. Sehingga Tan Sri sanggup melantik Azmin sebagai setiausaha agung walaupun Setiausaha Agung Perikatan Nasional, walaupun ada persoalan yang ditimbulkan oleh kawan-kawan kita, terutama dari PAS. Saya banyak sebut PAS ni sebab ini main partner kita. Gerakan MAPP pun penting juga, saya tidak menafikan. Tapi dia ada two big partners dan kemudian ada ahli-ahli Perikatan Nasional. Kita sedia maklum macam yang Waf sebut tadi bahawa sebenarnya PAS ni tak apa selesa dengan Datuk Seri Azmin. Malahan perlantikan yang dibuat oleh Tan Sri tidak dirujuk kepada kawan-kawan. Itulah PAS. Entahlah kalau cerita pasal moral lah, kita pun tak faham dalam keadaan apa yang berlaku sejak video sandakan itu. Bagaimana boleh PAS yang siang malam dan hentam Anwar Ibrahim main belakang liwat apa semua, mereka boleh menerima apa yang berlaku kepada dia, Azmin Ali boleh berada sepentas. Kita tahu lah video kabur lah, pengakuan Haziq lah. Cukup. Kalau kita tanya, saya meyakinkan lah apa yang didedahkan oleh Haziq tidak diambil tindakan, tidak. Diorang mengaku dalam video tu pun katanya ada sekejap kata video jelas, video kabur apa semua. Kalau nak cerita pasal moral lah, PAS yang sering mengaitkan Anwar Ibrahim tidak bermoral luar tabi'i macam si Sanusi, pimpinan-pimpinan lain. Gabungan Perikatan Nasional itu sebagai isu besar, isu moral, integriti seorang pemimpin. Tapi saya rasa dalam PAS pun mereka mungkin itulah, sebab itu mereka tak prefer. Saya tak rasa PAS nak Azmin Ali. Orang kedua ingatlah, apa yang berlaku sekarang adalah perebutan kuasa timbalan presiden. Di bawah Presiden Azmin Ali, di bawah Presiden Muhyiddin Yassin. So orang yang akan mengambil alih bersatu kalau apa berlaku kepada bersatu. Dan kita tahulah ini yang menjadi bantian. So Hamzah ataupun Azmin Ali. Kita tahu Muhyiddin ni dah PAS pun dah tak nak, dan mereka pun dah declare mahukan si Hamzah untuk nak memimpin mereka. So jom kita tepuk tangan lah, minum dulu